Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kumpulan kami ingin Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kumpulan kami ingin membincangkan satu situasi halangan literasi di sekolah. Situasi yang kami pilih ialah sekolah Ahmad tidak mempunyai sudut bacaan yang menarik dan guru jarang menggunakan bahan bantu mengajar yang kreatif. Halangan ini telah memberi kesan kepada minat dan juga motivasi murid untuk membaca. Dalam video ini, kami akan membincangkan 3 perkara. Yang pertama ialah mengenal pasti faktor halangan literasi. Yang kedua, mengklasifikasikan jenis-jenis halangan. Dan yang ketiga, memberikan cadangan penyelesaian praktikal yang sesuai untuk sekolah. Pertama, mari kita sama-sama mengenal pasti beberapa faktor yang menyebabkan halangan literasi dalam situasi ini. Jadi, faktor yang pertama ialah sekolah tidak mempunyai sudut bacaan yang menarik. Jadi, murid-murid ini kurang bermotivasi untuk membaca. Kekurangan bahan bacaan seperti buku cerita, majalah, komik ataupun bahan digital. Guru juga jarang menggunakan bahan bantu mengajar yang kreatif yang menjadikan pengajaran membaca membosankan. Suasana kelas kurang menyokong literasi, contohnya tiada poster motivasi membaca atau papan kata interaktif. Faktor yang kedua ialah faktor murid. Murid mudah bosan jika aktiviti hanya membaca dan juga menonton. Kurang motivasi membaca kerana tiada galakan ataupun tiada pemberian penghargaan. Jadi faktor yang terakhir ialah faktor guru, iaitu guru kurang menggunakan bahan interaktif atau kreatif dalam PDP. Kurang juga latihan atau masa untuk merancang aktiviti membaca yang menyeronokkan. Jadi secara kesimpulannya, halangan ini merupakan halangan yang utama berkaitan dengan faktor persekitaran sekolah, tetapi faktor murid dan juga guru juga turut menyumbang kepada halangan literasi membaca. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang cadangan penyelesaian, iaitu yang pertama, membina sudut bacaan yang menarik sama ada di kelas atau perpustakaan. Antara contoh pelaksanaan praktikal yang pihak sekolah boleh laksanakan adalah dengan menyediakan rak buku yang berwarna-warni dan mudah diakses oleh murid. Hal ini akan menarik minat murid untuk membaca. Yang kedua, iaitu menyediakan pelbagai jenis bahan bacaan seperti buku cerita, komik, majalah dan juga bahan digital. Hal ini akan memperluas lagi minda murid kerana terdedah kepada pelbagai jenis bahan bacaan. Yang ketiga, menggunakan poster motivasi membaca dan ruang yang selesa dengan kerusi atau beanbag. Hal ini akan mewujudkan suasana yang kondusif kepada murid. Akhir sekali, dengan sudut bacaan yang menarik ini, murid akan menjadi lebih teruja untuk membaca dan membina minat literasi secara berterusan. Cadangan yang kedua iaitu guru boleh menggunakan bahan bantu mengajar yang kreatif seperti menggunakan kad pembahasan bergambar untuk membantu murid mengenal sesuatu perkataan. Seterusnya menggunakan buku elektronik ataupun buku interaktif dengan mempunyai pelbagai animasi. Seterusnya aktiviti permainan membaca seperti bingo kata ataupun mencari sesuatu perkataan. Dengan ini, proses PDP akan lebih menyeronokkan dan murid akan lebih fokus dan juga, serta literasi membaca juga dapat dipertingkatkan. Cadangan yang ketiga ialah aktiviti membaca dan juga sistem ganjaran. Guru boleh melaksanakan aktiviti membaca secara berkumpulan dengan mengaplikasikan sistem ganjaran. Antara langkah pelaksanaannya adalah guru perlu membahagikan murid kepada beberapa kumpulan kecil supaya mereka dapat berbincang dan membaca bersama cerita yang telah diberikan. Guru juga boleh memberikan ganjaran dengan stiker bagi murid yang aktif dalam membaca. Aktiviti ini bukan sahaja menggalakkan kerjasama tetapi juga dapat meningkatkan motivasi diri dalam diri murid kerana mereka dapat pengiktirafan daripada usaha keras mereka. Ini membantu murid untuk membina minat membaca secara berterusan dengan lebih menyeronokkan.
Kesimpulannya, halangan literasi di sekolah Ahmad berpunca daripada faktor persekitaran iaitu kekurangan sudut bacaan menarik dan juga bahan bantu mengajar yang kreatif. Dengan membina sudut bacaan menarik, guru menggunakan bahan kreatif serta mengadakan aktiviti membaca berkumpulan dengan ganjaran, literasi membaca murid dapat ditingkatkan secara efektif. Sekian, terima kasih. Semoga cadangan ini memberi inspirasi untuk meningkatkan literasi di sekolah masing-masing. Assalamualaikum.